Nabi semayang, kemudian Nabi dengar satu budak menangis. Kemudian Nabi mempercepatkan solat. Sahabat perasan Nabi mempercepatkan semayang. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kamu mempercepatkan solat?" Nabi pun kata, "Ya, atajawwazu fi salati." Aku cepatkan sikit solat tadi. Karahiyata an asyuqqa ala ummihi. Sebab tadi waktu semayang aku mendengar suara seorang bayi di belakang. Tengok Rasulullah. Kita kadang jadi imam, bayi tu daripada gear 1 sampai gear 5. Dia kuat, imam pun kuat lagi. Bayi tu kuat, imam lagi kuat. Dia kata lagi tak habis muka, tak kira. Dah lah suara sedap kan, takkan nak potong pula. Rasulullah solat jadi imam, Nabi pun orang mulia, dia Rasul, suaranya sedap. Atajawwazu fi salati karahata an asyuqqa ala ummihi. Nabi kata, aku kesian dekat ibu tu. Berapa masjid kita semayang, dengar bayi menangis, imam tak peduli. Dia baca. Dia duduk perasan, sebut bi. Apa perasaan ibu tu bila anak dia teriak? Dia nak cepat, dia nak berhenti. Dia macam nak berhenti solat. Faham Nabi, tinggi kemanusiaan Rasulullah. Ni kemanusiaan.